Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Akbar Ghazali, dalam Buletin MBI edisi ke-22, 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. MBI terima peruntukan RM20 juta daripada KPKT. Adun Buntung dan Datuk Bandar Ipoh tinjau kerja-kerja baik pulih Jabatan Tun Abdul Razak. Inovasi dan integriti jadi teras utama dalam memodenkan pentadbiran serta memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap PBT. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM20 juta kepada Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Menterinya Ngah Komeng berkata, peruntukan tersebut akan digunakan sepenuhnya bagi kerja penurapan semula jalan raya, khususnya melibatkan hampir 400 jalan di kawasan perumahan di sekitar Ipoh. Dan saya yakin di bawah pimpinan Datuk Bandar, sasaran kita adalah bukan baik pulih tapi pengurapan semula. Hampir 400 jalan dalam kawasan perumahan seluruh Ipoh. Fokus kepada kawasan perumahan. Dan saya minta Datuk Bandar untuk pastikan apabila pelantikan kontraktor kena buat cost benefit analysis. Siapa yang berikan tawaran paling menarik, kualiti kerja yang paling best, baru kita bagi dia kerja. Dan kerja semua ini, 400 jalan ini dijangka akan mula dalam tempoh terdekat dan siap sepenuhnya menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Pasar Taman Canning di Ipoh. Beliau berkata pelaksanaan projek tersebut bukan sahaja bertujuan meningkatkan keselesaan penduduk, malah memastikan setiap peruntukan kerajaan dimanfaatkan secara berkesan melalui pemilihan kontraktor yang berdaya saing serta berkualiti. Tambahnya, kerjasama erat antara KPKT dan MBI diyakini mampu memberikan impak positif kepada pembangunan infrastruktur bandar Ipoh dan kesejahteraan penduduk setempat. Proses menggantikan Jabatan Tun Abdul Razak yang baharu dekat Buntung dijangka akan siap pada Januari depan. Projek yang menelan belanja RM1.75 juta itu telah bermula sejak 30 Oktober lalu bagi memberi keselesaan dan memastikan keselamatan pengguna jalan raya yang melaluinya. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Buntung, Tulsi Manugaran dan Datuk Bandar Ipoh Zamak Syarif Hanipah telah meninjau keadaan semasa serta perkembangan kerja-kerja baik pulih jabatan berkenaan. Lawatan ini bertujuan menilai secara dekat proses pemasangan 12 unit rasuk utama di atas penyangga jabatan yang merupakan antara aktiviti kritikal dalam pelaksanaan projek menaik taraf tersebut. Selain itu, lawatan ini turut memberi peluang kepada Datuk Bandar untuk mendapatkan gambaran sebenar di lokasi menilai aspek keselamatan serta mengenal pasti keperluan penambahbaikan demi kesejahteraan dan keselamatan pengguna jalan raya. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan terus bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan serta pihak kontraktor bagi memastikan kerja-kerja di tapak berjalan mengikut perancangan di samping meminimumkan sebarang risiko dan gangguan kepada pengguna jalan raya. Inovasi dan integriti menjadi teras utama dalam memodenkan pentadbiran serta memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap pihak berkuasa tempatan PBT. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syarif Hanipah berkata, PBT tidak seharusnya dinilai berdasarkan pematuhan prosedur semata-mata. Sebaliknya, melalui keupayaan mencipta nilai awam termasuk kesejahteraan rakyat, kecekapan penyampaian perkhidmatan, kelestarian bandar serta integriti institusi. Jelas beliau, bagi memastikan Majlis Bandaraya Ipoh MBI ke arah itu,
budaya kerja kolaboratif merentas jabatan selaras dengan prinsip One Team, One Mission akan diutamakan selain memberi penekanan kepada perkhidmatan asas bandar seperti kebersihan, infrastruktur dan lanskap. Ini tanggungjawab kita bersama, ini bukan kerja saya. Inilah roh kepada One Team, One Mission, iaitu DNA organisasi yang responsif, berorientasikan rakyat dan berprestasi tinggi. Maka setiap unit DAVI perlu berfungsi bukan sebagai silo, tetapi sebagai rangkaian penyampaian perkhidmatan yang saling melengkapi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Bulan Inovasi dan Integriti peringkat MBI tahun 2025 di Ipoh Convention Centre ICC. Hadir sama pada program perkenaan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman serta Ketua Jabatan MBI. Klasik menggamit memori menjadi tema bagi penganjuran Malam Media Majlis Bandaraya Ipoh MBI 2025. Program yang diadakan setiap tahun itu telah melibatkan penyertaan lebih 80 orang pengamal media di seluruh negeri Perak. Berucap pada Majlis Perasmian program berkenaan, Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah berkata penganjuran Malam Media menjadi platform penting untuk mengukuhkan persefahaman, ketulusan serta kerjasama dua hala antara pihak berkuasa tempatan dan pengamal media demi kepentingan warga kota secara menyeluruh. Pada masa yang sama, Datuk Bandar turut merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan media di Ipoh yang selama ini telah memberikan liputan terhadap perkembangan dan isu-isu bandaraya yang seimbang dan berasaskan fakta. Program yang berlangsung meriah di Ipoh Convention Centre itu turut diserikan dengan persembahan artis jemputan seperti Rahmat daripada kumpulan Mega, Sintara Hakimi, juara bintang klasik 2025 dan Ali Ravi daripada Sekolah Rendah RPS Ipoh serta kumpulan Gema Warisan Budaya MBI. Penganjuran majlis pada kali ini turut bermakna apabila aplikasi radio MBI turut dilancarkan. Hadir sama pada program berkenaan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman dan Wong Kakiat serta Ahli Majlis dan Ketua Jabatan MBI. Seramai 30 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerima sumbangan khas MBI Prihatin sempena sambutan Christmas 2025. Majlis penyampaian sumbangan tersebut telah disampaikan Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah. Menerusi pemberian sumbangan itu, ia sekaligus dapat membantu meringankan beban penerima yang menyambut Christmas tahun ini. Hadir sama pada program berkenaan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman serta Ahli Majlis dan Ketua Jabatan MBI. Diharapkan sumbangan sempena Christmas ini dapat memberi keceriaan kepada masyarakat yang menyambut seterusnya, mengekalkan keharmonian sesama kita. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Majlis Bandaraya Ipoh MBI baru-baru ini telah menganjurkan program Brisk Walk yang berlangsung di dataran Ipoh. Program berkenaan dianjurkan sebagai tanda sokongan terhadap amalan gaya hidup sihat dalam kalangan ahli Puspanita MBI. Program yang berlangsung seawal jam 8.30 pagi itu turut dihadiri Timbalan Pengerusi 2 Puspanita MBI Normala Latif mewakili Pengerusi Puspanita MBI Kartini Ibrahim. Turut hadir ialah barisan ahli jawatan kuasa serta ahli-ahli Puspanita MBI yang memberikan komitmen dan kerjasama yang amat baik sepanjang program berlangsung. Selain dapat menggalakkan amalan hidup sihat, penganjuran program seumpama itu juga menjadi medan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat kerjasama dalam kalangan ahli Puspanita MBI. Puspanita MBI berharap agar program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang demi kesejahteraan fizikal dan mental warga kerja wanita. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-22 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum
Salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.